Sambil-sambil itu kita tengok soalan. Soalan yang pertama, sekiranya seorang telah berniat nak bagi barang bernilai pada seorang dan telah pun diserahkan barang itu dan dia minta balik, apakah hukumnya? Bagus. Dia telah beri hadiah pada seseorang. Okey, contohnya dia hadiahkan kasut ini kepada sahabat kawan dia. Okey, dia bagi satu hadiah sepasang kasut. Faham lagi? Faham soalan, faham jawapan. Bagi dah lah, kawan tu ambil dah lah. 2-3 hari lepas tu dia minta balik. Okey? Apakah hukumnya? Hukumnya haram. Minta balik, dan jika dia ambil balik, dia gunakan harta itu, dikira makan harta orang secara batil. Melainkan ayah beri barang kepada anak saja harus minta balik. Lain pada ayah beri kepada anak, haram minta balik. Faham? Tapi kalau baru niat, tak apa. Kita niat nak belikan hadiah kasut kepada kawan kita esok sempena birthday dia, tapi niat sajalah, sampai masa malas pula nak beli. Makruh, tidak haram. Sudah bagi dah, ambil balik, haram. Setahun dia simpan balik benda tu, setahun ditulis berdosa, 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 berdosa. Ramai berlaku sekarang, bagi barang ambil balik. Yang boleh ambil balik, ingat, ayah, Nabi kata ayah beri pada anak, Rasulullah benarkan ambil balik. Anak nak pergi sekolah, suruh ayah beli RZ. Ayah pun nak belikan RZ untuk anak, 20,000. Okey, anak ni pula buat pergi racing, wheelie. Orang khabar ke ayah dia, anakmu buat race motor. Faham? Ayah ni minta balik motor tu, tidak berdosa. Faham? Ayah pula race. Kenapa? Kerana Nabi kata haram mengambil balik pemberian melainkan ayah daripada anak. Jelas itu. Soalan